الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yusuf, aku rindu sangat-sangat kat kau, Yusuf. Yusuf. Banyak kenangan kau dengan aku, Yusuf, kat sini. Amin, hang duduk sini lagi. Pada pagi tadi aku tengok hang duduk sini je. Dia janji tahun ni nak raya dengan aku. Dia janji, tapi dia tinggalkan aku. Patut ke kau rasa? Aku tahu Amin, tapi hidup kita ni kena jalan terus. كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى. Yusuf, kenapa aku tengok kau selalu baca Al-Quran? Lah, kau tak tahu ke nanti Al-Quran ni nak teman kita kat dalam kubur? Oh, ya ke? Aku tak tahu sebelum ni. Lepas ni aku baca Al-Quran dengan kau. Nah, aku nak bagi kau sesuatu ni. Ni tasbih aku nak bagi kat kau. Kau guna tasbih ni untuk berzikir, untuk tak lalai, untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Daniel, kita ke Cami. Let's go! Aduh, nak terkencing dah pula. Min, kenapa dengan kau ni Amin? Ni mesti kau menggigau lagi ni. Tuh lah kau tak baca doa yang aku ajar sebelum ni. Cuba baca doa yang aku ajar sebelum ni. Bismikallahumma ahya wa amut. InsyaAllah syaitan tak kacau kau dah selepas ni. Kau tak boleh hanyut dalam kesedihan sampai kau lupa hidup. Kalau Yusuf ada kat sini, mesti dia sedih tengok kau macam ni. Hidup ni biasalah, ada yang pergi meninggalkan kita, tapi kita kena teruskan hidup sementara kita masih hidup ni. Kita orang Islam
kena terima takdir dan redha atas pemberian Yusuf. Hang kena kuat untuk Yusuf. Wait Luqman, aku nak cakap sesuatu dengan kau ni. Kau nak cakap tu main sini dulu. Kau tahu tak? Hari tu aku nampak Yusuf dia muntah darah. Uish, kau biar betul. Betul. Masa tu aku nampak Yusuf dia muntah darah. Dia sakit ke? Uish, kau biar betul. Ni kalau Amin tahu ni, teruk ni. Amin, kau nak tak Amin? Tak nak lah. Segan aku. Alah, makan je lah. Nah, makan ni kita kawan. Berbicara menghurai maksudnya di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yusuf, kenapa dengan kau ni? Yusuf. Yusuf, kau janganlah tinggalkan aku. Aku tak nak duduk seorang-seorang. Tolonglah Yusuf. 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 Amin. Yusuf. Amin. Jangan sedih. Setiap apa yang Allah takdirkan ni, semua ada hikmahnya. Setiap kehidupan ni pasti akan merasai mati. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Pergilah sejauh mana pun kita mesti akan cari seorang sahabat yang sentiasa ada dengan kita. Yang mana kita rasa boleh kita ceritakan segala pahit dan manis kita. Sahabat kita inilah yang sudi untuk mendengarkan segala masalah kita. Ada waktu bila kita susah, dia mesti ada. Dan bila kita senang, kita kongsikan rezeki bersama dia.